Kalau sekadar nak simpan emas sebab takut nak simpan sendiri, Arahno bukan tempatnya. Ini tak tahu ilmu mana dia dapat ni. Takut simpan emas sendiri tapi simpan di Arahno. Okey, penting untuk take note. Arahno bukan tempat simpan emas tapi tempat kita nak cagar emas untuk dapat pinjaman tunai. Itu pun kalau betul-betul terpaksa. Okey, kita ambil contoh lah. Katakan kita ada 100 gram emas dengan nilai RM50,000. Upah simpan dekat Arahno biasanya 1%. Maknanya tiap-tiap bulan kita kena bayar RM500 untuk upah saja. Sedangkan duit tu kita boleh beli 1 gram emas setiap bulan. Setahun dah ada 12 gram. Ini anggaran kasar lah, harga emas kan dah naik. Jadi kat mana kita nak simpan emas kita? Ada satu tempat yang sesuai untuk kita simpan emas kita, di Safe Deposit Box. Di Public Gold ada disediakan Safe Deposit Box. Ada dua tempat, satu di Menara Public Gold KL dan satu lagi di Relau, Pulau Pinang. Kos upah simpan ataupun storage fee tu baru RM550 setahun. Nak simpan sampai berkilo-kilo dalam tu pun tak ada masalah. Nak mula simpan emas tanpa kos upah simpan? PM saya untuk saya bantu dengan cara dan langkah yang terbaik buat anda.